inilah. Orang Samosa dengan mana sedap. cucur badak. Oh ya, betul. Buat habis. Setakat ni 7 jenis. Setakat ni 7. 7 jenis lah. Apa? Kasturi, cucur badak, Donat. Samosa. Oh, ini pun rare juga ni. Wadir juga ni. Memang banyak permintaan juga ni. Hari-hari biasa meniaga habis. Setakat ni alhamdulillah lah. Tak Maintain lah. menang tangan ni lah. Ini. Oh, lain. Jangan sorry Ini sedap lagi. Dia. Tak, bukan maksudnya ialah dua-dua sedap. Tapi bila untuk dipilih ini dia lebih lagi pekat. Ada kosong di kekosongan dia lah. Apa beza keistimewaan dia aiskrim ini? Mendatang rezeki. Kalau rasa dia kurang sikit daripada aiskrim biasa. Saya dapat resipi ni daripada kawan cikgu lah dengan Johor. Saya beli dengan dia. Lagi sebab dia baru. So why not dia cuba promotekan produk-produk lokal terutamanya. Betul. Dan salah satunya ialah pekasam. Pulut nyo tabu ataupun pulut kelapa lah. Pulut nyo tabu, dengan pekasam. So ni ikan sungai. Dan ikan ini yang famous dekat Greek ni ialah ikan loma. So ikan loma dia macam spesies salmon. Kita pakai salmon Malaysia. Dia buang telur, dia akan naik. Dia memang akan lawan arus dia. Ya, betul. Faham. Okey bang. Wangi aroma bau kopi tu lah. Kena dengan suasana macam ni. Wangi lah. Okay, jadi benda-benda ni semua dengan kopi-kopi bean ni apa semua abang buat sendiri ke apa ni? Oh tak, kita punya beans kita custom dengan kita ambil daripada Shah Alam lah. Daripada FCR kita ambil sebab kita tak ada capacity nak roast sendiri beans tu. Okey, faham. Macam burger ayam goreng yang ni kan. Yang ni ayam goreng? yang ni kita pakai chicken chop size M. Makna size yang 11. Chicken chop yang size yang 10 yang besar. Mana kita seketul jadikan dia. Kita tambah lagi chicken slice. Macam satu set ni harga dia lebih kurang RM17. Kalau macam ni, untuk ni apa ni? Yang ni kalau burger saja RM14. Kalau macam ni? Kalau set macam ni RM16. RM16. Itulah Cik. Duduk, kemudian kita tutup dia. Jaga tengkuk tu. Gitu. Selama 5 bulan, alhamdulillah dah ramai dah pesakit yang kita dah rawat, bantu rawat. Kebiasaannya pesakit yang dah buat rawatan hospital, untuk nak dapat lagi rawatan yang komplementari di luar ni, dia boleh datang ke sini. Okay. Wangi bahulu ni. Dia macam crunchy kat luar ni, lepas tu dalam dia agak lembut juga. Nampak? Kuih ni aku tahu nama dia. Bengkang ubi nama dia kan? Betul tak? Okey. Tapi yang lain saya tak tahu juga. Ini apa benda? Koleh kacang. Koleh kacang, okey.